Apa you rasa sekarang? Mungkin rasa penat, rasa lesu, semangat hilang. Kadang tak tahu kenapa tak ada buat kerja pun. Tak adalah guna banyak tenaga. Tapi rasa penat. Yang ni untuk you yang dah confirm, dah pasti tak ada buat apa, tak ada guna tenaga pun, tapi rasa penat. Mungkin tenaga tu bukan tenaga you tau. You pick up mungkin dari social media. Ataupun mungkin baru lepas jumpa kawan, jumpa seseorang yang you sebelum jumpa dia, you bertenaga. You happy. Tapi bila you jumpa dia, lepas daripada jumpa orang tu, tak kisahlah siapa pun kan. Lepas je balik pada jumpa dia, terus tenaga tu jadi drain. Jadi penat, lesu. Lagi-lagi kalau you empath, boleh rasa apa orang rasa, boleh tahu apa orang fikir. Benda ni kelebihan tau. Tapi kalau tak pandai, tak tahu manage cara guna kelebihan ni, dia boleh jadi satu burden, akan jadi macam berat untuk diri sendiri. Kalau tak tahu perasaan, rasa berat, rasa tiba macam mood swing, mood tak stabil, semua tak tahu datang dari mana, boleh buat mantra ni. Kira macam satu doa. Aku panggil balik, aku tarik balik segala tenaga dan kuasa diriku sendiri ataupun segala benda yang aku punya dari semua tempat, dari semua orang yang mungkin ada curi ataupun ada melekat dekat diri mereka, tarik balik. Dan aku lepaskan semua, segala kuasa, segala tenaga yang bukan aku punya. Aku lepaskan, pergi balik kepada pemiliknya. Ni mantra, kira macam doa tau. Doa. Lepas tu boleh tengok balik, check balik rasa tenaga dalaman tu tak ada, rasa relax, rasa tenang dari sebelum ni. Semua orang cara atasi tenaga, rasa penat semua tu lain-lain. Tapi Fiza bagi tahu untuk yang sama macam Fiza, empath, yang senang dapat rasa apa orang rasa, macam dapat tahu apa orang fikir.